Disebabkan brand ke ataupun memang solid geng? So kat depan saya ni ada kasut yang memang korang tahu geng. Ini adalah kasut Nike Lunagato 2. Jadi kenapa kasut ni ada kat depan saya? Hari ni saya nak bincangkan kenapa kasut ni dia famous sangat geng. Jadi sebelum saya ceritakan kenapa kasut ni boleh jadi famous macam ni, korang kena follow kita dulu geng. So geng, jom. Macam yang korang tahu, Nike telah mengeluarkan antara model kasut futsal terbaik dia, iaitu Lunagato. Lunagato ni kalau tanyalah mana-mana player futsal pun mesti akan tahu kasut futsal ni. Jadi untuk model Nike Lunagato ni, kenapa dia famous sangat? Bukan hanya pada nama, tapi kualiti dan material yang digunakan pada kasut ni memang betul-betul solid kan. Untuk bahagian apa kasut Lunagato ni dia menggunakan goat leather. Goat leather tu adalah kulit kambing kan. Jadi kulit kambing ni dia lagi cepat untuk break in dan lagi selesa bila nak kontrol bola. Jadi kalau korang ni jenis kaki dribble, kasut Lunagato ni memang untuk korang. Antara apa yang special juga pasal kasut ni adalah menggunakan teknologi Hyperfuse pada bahagian tepi dia geng. Untuk bahagian tepi di bahagian upper dia menggunakan teknologi Hyperfuse yang memberi keseimbangan ketika korang berlari dan mengeluarkan udara-udara panas daripada kasut tersebut. So ini antara teknologi yang bijak yang digunakan oleh kasut ni geng. Untuk bahagian midsole kasut ni dia menggunakan Lunarlon. Material midsole ni memang lembut, cushioning dan juga responsif ketika korang nak berlari. Jadi gabungan outsole yang tahan lasak dan juga grip memberikan korang kontrol bola menggunakan tapak ataupun outsole dengan lebih yakin ataupun dengan lebih stable. Jadi kasut ni lebih sesuai kalau korang ni jenis kaki narrow ataupun kaki tirus. Jadi yang mana kaki-kaki dribble tu korang wajib kena ada Lunagato ni dalam korang punya model. Jadi yang mana berminat untuk dapatkan kasut-kasut besar, korang boleh datang ke SFT Sport Kuala Terengganu atau membeli secara online.